Ia lambang keagungan Fir'aun. Fir'aun ini merujuk kepada raja pada zaman itu. But the pyramid, we didn't choose it to be representative of the powerful of the king, but it's powerful of the economy. Menyimpan kisah penderitaan Bani Israel. Fir'aun pernah bermimpi api yang sangat besar dan membakar keseluruhan apa yang ada di Mesir itu kecuali orang-orang Bani Israel. Piramid Agung Khufu terus utuh di halaman Giza ini walau tamadun Fir'aun telah lama berakhir. Piramid di hadapan saya ini begitu menakjubkan. Lebih 2 juta bongkah batu diperlukan untuk menyiapkannya. Purata berat batu itu sekitar 2.5 tan. Pada tahun 2010, lebih 14 juta pelancong datang ke Mesir melihat binaan ikonik itu yang menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Bukan sekadar gabungan batu batan, piramid adalah bukti kecanggihan ilmu dan wawasan unggul raja yang memerintah ketika itu. Berteman rakan penterjemah Mamdu, saya cuba mendapatkan sebanyak mungkin maklumat binaan purba ini, sisi zahir dan batinnya. Berada di dalamnya, semakin banyak persoalan yang muncul. Apakah bahan yang digunakan untuk mencantumkan begitu cantik dan sempurna dengan utuh akan setiap susunannya? Secara umumnya, masyarakat hanya mengetahui Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu mempunyai silsilah yang panjang dalam fasa pemerintahan tersendiri. Hal ini cukup penting kerana saling kaitannya dengan sirah Rasul dan mesej Allah kepada manusia. Maklumat yang tidak terdapat di papan tanda atau risalah pelancongan. Segalanya perlu ditekuni dan ditadabur secara mendalam. Adakah piramid di Giza punya kaitan dengan Fir'aun Nabi Musa alaihissalam? Timbul persoalan adakah benar Ramses kedua ini ialah Fir'aun yang berkuasa ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Mumia berusia lebih 3,000 tahun ini disahkan sebagai Ramses kedua. Fir'aun ataupun raja yang memerintah Mesir pada zaman Nabi Musa AS dikenal dengan Ramses II ataupun Ramses II. Namun, ada ilmuwan menafikan Ramses kedua Fir'aun zaman Nabi Musa. The pharaoh of Isis, or the pharaoh of Moses, of Prophet Moses, was not Ramses II. That's sure. Mentari pagi semakin membahang dikala musim dingin Ardukinanah tiba ke penghujungnya. Mesir digelar Ardukinanah bermaksud bumi perbendaharaan atau busur anak panah. Tafsiran itu mengundang pelbagai makna. Antara tafsiran Ardukinanah, bumi perbendaharaan, khazanah sejarah silam Mesir yang tersergam di Giza.
Terletak lebih 5 km dari Kairah, Giza menjadi tumpuan pelancong serta pengkaji sejarah Mesir purba. In the foggy weather, when you got the fogs in everywhere in the sky, the sun rays comes between the fogs, looks like stars. That give him impression that this is a stars taking my soul to the sky. So I'm going to make a sequel for these stars on the land here by doing my tomb will be taking the pyramidal shape to be a part of the stars for the soul to up. So I want to guarantee that my pyramid does not collapse easily. That's why it's done in this perfect way we can see. Hasrat menghubungkan rohnya ke langit mendorong Raja Khufu, Raja Mesir Purba dinasti keempat membina makam berbentuk piramid seperti yang dilihat pada hari ini. Binaan makam diraja itu berdiri teguh dan meninggalkan impak sepanjang zaman. Darjah ketepatannya sangat menakjubkan. Institusi Raja Mesir Purba terbahagi kepada 30 dinasti dan tidak semua dinasti itu menggunakan gelaran Fir'aun. Fakta itu kurang diambil peduli. Umumnya, gelaran Fir'aun ditujukan kepada semua Raja Mesir. Pemilik piramid ini sendiri tidak memakai gelaran Fir'aun, sebaliknya bergelar Raja Khufu. Piramid Khufu, piramid terbesar di Giza, terbina hampir 5,000 tahun yang lalu. Walau berada dalam binaan tertutup, pengunjungnya tidak lemas. Ia antara keajaiban makam diraja ini. Makam Raja Khufu terletak di tengah piramid. Laluan ke makam itu sempit dan mendaki. Binaannya cermat dan teliti. Piramid sememangnya satu perkara yang amat-amat misteri, melangkaui kemampuan teknologi moden dan ramai yang bersoalkan termasuk pengkaji-pengkaji bagaimanakah boleh dibawa batu granit seberat 70 tan untuk ke bilik ini dan juga setiap susunan batu itu kalau anda perhatikan bagaimana ia dapat bercantum, apakah bahan yang digunakan untuk mencantumkan begitu cantik dan sempurna dengan utuh akan setiap susunannya. Dan juga dalam ini ada tempat untuk meletakkan mumia Fir'aun, tetapi ketika awal penemuannya memang tak dijumpai sebarang mumia Fir'aun yang memerintah, tak ada penutupnya. Yang tinggal hanya bilik ini saja yang utuh kekal misteri sepanjang zaman dan juga menjadi kebingungan kepada pengkaji untuk meleraikan persoalan piramid dan Fir'aun ini. Penerokaan secara saintifik dilakukan pertama kali pada tahun 1880 oleh Sir William Matthew, arkeologi British. Tiada mumia ditemui ketika itu. Kemungkinan ia telah dijarah lebih awal oleh pemburu harta karun silam. Saya menemui lubang atau syaf udara yang asal. Syaf udara itu rahsia pengunjung tidak lepas di dalam piramid ini. Ia juga disebut syaf bintang. Dinamakan syaf bintang kerana jurutera piramid boleh melihat bintang menerusi syaf itu. Ia sebagai panduan menetapkan kedudukan piramid yang sedang dibina. Kajian arkeologi membuktikan piramid di Giza terbina lebih 1,300 tahun sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam. Raja Khufu, pemilik piramid di Giza, tiada kaitan dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa kerana dinasti itu tidak menggunakan gelaran Fir'aun. Merujuk sebuah buku terbitan Museum British berjudul Reading the Past Egyptian Hieroglyphics, gelaran Fir'aun digunakan bermula dinasti ke-18 dan seterusnya.
Nabi Musa dipercayai hidup dalam dinasti ke-19. Kitab suci Al-Quran juga tidak menyebut Fir'aun dalam kisah Nabi Yusuf AS kerana baginda hidup ketika dinasti ke-12. Tetapi Al-Quran menyebut Fir'aun dalam kisah Nabi Musa AS. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak disebut siapakah nama raja yang memerintah pada zaman Nabi Musa AS. Cuma disebut sebagai Fir'aun sahaja. Sebab Fir'aun ini merujuk kepada raja pada zaman itu. Sebahagian pengkaji sejarah Mesir purba berkeyakinan Fir'aun di zaman Nabi Musa AS ialah Ramses II. Ramses II is really a common idea that he is the pharaoh who ran behind Moses with the Jewish outside Egypt. That's true. Dia adalah raja ketiga dari dinasti ke-19. Ramses II turut digelar Ramses yang Agung. Ramses II ini sangat terkenal kerana dari segi kezaliman, dari segi kekuasaan, dari segi pemilikan harta, kekuasaan, pangkat dan kewibawaan banyak dimiliki oleh Ramses II ini. Fir'aun ini ditemui pada tahun 1881, tetapi balutan mayatnya dibuka setelah 5 tahun kemudian. Dia disahkan sebagai Ramses II. Namun, pakar sejarah berbeza pendapat adakah dia Fir'aun Nabi Musa AS. But actually, we have no strong evidence about that story. That's just the work of Egyptologists. We are still working, collecting documents, but we cannot ensure 100% he's the one. We cannot ensure 100% about each thing we are talking about. Merujuk Ensiklopedia Britannica, banyak binaan dan patung-patung sekitar Mesir dibina oleh Ramses II. Ramses II is one of the great kings, of course, taking a high position. We have our documents and stories enough which move us to the idea that he is the one who ran behind Moses, but which is not enough with the modern researchers, because some researchers went to his son, the King Merenbetah. We saw his body in the museum. King Merenbetah also because they found big number of sea salt over his body, so they thought that this makes sense. This is the one who fell down in the sea when he's running behind Moses. But actually, the sea salt, as we explained before, it was a part of the process of mummification, so this is not a strong reason. Inilah anak Ramses II, Fir'aun Menebtah. Dia juga didakwa Fir'aun Nabi Musa berdasarkan kandungan garam yang tinggi pada mumia itu, kesan dari air laut yang melemaskannya. Berbanding anaknya, Ramses II lebih popular sebagai Fir'aun Nabi Musa AS. Tetapi, pakar kaji purba dari Cairo University menafikan Ramses II Fir'aun yang memburu Nabi Musa. During the exodus of Jewish, we have a catastrophe. It's a catastrophe, the 10th catastrophe in Holy Bible, the catastrophe in Quran, Al-Qummal, Wal-Garad, Wal-Naml. That means catastrophe in the land of Egypt. During the 67 years of the reign of Ramses II, Egypt was the land of prosperity, the land of all good things in the world. Mesir dilanda bencana sebelum Nabi Musa diburu Fir'aun sebagaimana dalam Al-Quran dan kitab Injil. Tetapi bagi Dr. Khalid, tiada bencana berlaku pada era Ramses II. Oleh itu, dia menafikan Ramses Fir'aun Nabi Musa AS. Tiada kata sepakat menentukan siapa Fir'aun di zaman Nabi Musa, tetapi para ilmuwan bersetuju Fir'aun ketika itu dihantui mimpi buruk sebelum Nabi Musa AS dilahirkan.
Di dalam muzium negara ini terdapat hampir 200,000 tinggalan sejarah Mesir purba. Pengunjungnya tertumpu ke bilik mumia diraja yang menempatkan jasad Firaun Ramses II dan anaknya Firaun Meneptah. Antara Ramses dan Meneptah, tiada kepastian Firaun mana yang bermimpi melihat api bergerak dari Baitul Maqdis menuju ke Mesir lalu membakar segalanya. Api itu turut membakar penduduk Mesir. Hanya kaum Bani Israel sahaja yang terselamat. Tafsiran mimpi itu petanda buruk buat Firaun. Nanti akan lahir ada seorang anak lelaki yang berasal daripada Bani Israel yang akan memimpin Bani Israel ini di Mesir dan akan melawan kerajaan Mesir di bawah pimpinan Firaun. Itulah yang menakutkan Firaun sehingga nanti Firaun membuat satu perintah yang sangat menakutkan perempuan-perempuan Bani Israel yang ada di Mesir ketika itu. Kabar diraja Firaun yang hangat menjadi dingin setelah mimpi negara Mesir terbakar menghantui hidupnya. Kehancuran kuasa adalah musuh paling utama yang ditakutkannya. Firaun mengarahkan setiap bayi lelaki dari kaum Bani Israel hendaklah dibunuh. Tentera Firaun memburu wanita Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, sementara lelaki dewasa dijadikan pekerja membina piramid serta bangunan tinggi. Hidup Bani Israel dicengkam derita dan sengsara. Ketika itu, Allah mentakdirkan Nabi Musa AS lahir ke dunia. Kekejaman Firaun dirakam dalam Al-Quran serta kitab-kitab perjanjian lama penganut agama Kristian dan Yahudi. Mimpi Firaun pencetus konflik antara sang raja dan Nabi Musa AS serta kaum Bani Israel di bumi Mesir. Anak-anak ceria dengan sukan kegemaran mereka. Ia menggambarkan kestabilan politik Mesir hari ini. Hari ini kami diundang oleh pemandu kami untuk melihat aksi pemain cilik bola sepak di Kairah ini, yang mana kita sedari bahawa bola sepak sangat popular di Mesir. Mereka pasukan yang hebat, pernah menang Piala Afrika dan sebagainya, malah melahirkan ramai bintang popular seperti Muhammad Salah. Hari ini saya akan cuba melihat mereka beraksi dan saya pun mungkin akan turut serta. Kesan Arab Spring pada 2011 hingga 2013 memberi impak besar kepada Mesir. Suasana ini tidak dilihat dalam tempoh konflik itu. Aksi pemain cilik di akademi ini menzahirkan kestabilan negara penting untuk membina generasi baru. Berbeza suasana di era Mesir purba saat Nabi Musa AS lahir ke dunia. Setiap anak lelaki Bani Israel dibunuh Firaun durjana.